Baik, ketika ini Astro Awani sedang menjalankan tanggungjawab sosial CSR bersama anak-anak Rohingya dan kita bersama Aziati Ahmad untuk laporannya. Terima kasih rakan setugas di bilik berita. Jadi hari ini CSR Awani menjalankan tanggungjawab sosialnya bersama anak-anak Rohingya. Jika tahun lepas kami di Awani menjalankan CSR bersama rakan-rakan jalanan, namun tahun ini menarik kita bawa anak-anak Rohingya ini ke pusat latihan RISDA Ristek Port Dickson bagi meraihkan mereka. Jadi objektif kita adalah antara lain adalah untuk menghiburkan hati mereka dan juga dalam masa yang sama untuk mengenali anak-anak Rohingya ini dan memberi sumbangan serta sebagai tanda prihatin Awani kepada golongan Rohingya. Dari pagi tadi sebenarnya kita telah menjalankan aktiviti seperti sukaneka dan sekarang berlangsungnya Zumba. So anak-anak ini adalah seramai 30 orang adalah dari Knowledge Learning Garden Center Seri Kembangan. Menariknya CSR Awani kali ini turut mendapat tajaan antaranya penaja lokasi di Port Dickson ini dari RISDA, KKLW, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kami juga dan juga anak-anak ini menaiki bas kosmik yang ditaja oleh Prasarana dan makan terhari kami dan juga anak-anak adalah ditaja oleh SSM. Selain itu kami juga mendapat tajaan daripada Nestle Oil Melaya dan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Jadi saya akan menyertai mereka selepas ini. Saya kira itu sahaja laporan kami dari RISDA Ristek di Port Dickson. Kembali bersama rakan setugas di bilik berita.